Catherine ni siapa yang terpilih? Amo nak amo yang terpilih. Kenapa ambil saya punya ya? Semua kelui kendara program apa pun yang melibatkan Konopi. Buat apa nak Konopi? Benda tu kecil je. Sekarang ni kita tahu masak apa. Sebab saya nak beli pergi kedai, nak beli barang. Keperluan. Duduk. Pak lauk ni kita bincang kemudian Dola. Sekarang ni kita bincang pasal pertandingan pingpong tu. Yuran dia berapa urus setianya, hadiahnya apa. Boleh tak ni ke siapa? Aduh. Oi, ni. Catering saya mestilah kena A. Kalau tidak orang komen. Dia orang datang semua bukan nak main pingpong, nak makan. Kalau makan tak sedap, catering ambo lah kena. Tak tahulah aku orang lain. Kalau akulah tengokkan dengan rambut kau yang kembang rebang tu, tak lalu aku nak makan. Korang berdua ni kan, jumpa je mesti gaduh. Bosanlah macam ni. Kan? Letih aku tengok perangai korang ni lah. Kalau aku tahulah jadi macam ni gaduh, aku memang tak nak datang tau. Tak apa. Isteri tu lah banyak-banyak bawa mengucap. Nih, hari ni dah sejarah dalam kampung ni. Hari ni juga saya nak keputusan bahawasanya catering saya terpilih dalam dunia kampung ni. Istighfar Dola, bawa mengucap. Aku dah mengucap, aku dah istighfar sebelum kau wujud lagi dunia wujud. Aku dah istighfar beratus kali. Yang penting keputusan catering aku. Konopi aku yang uruskan. Aku catering. Boleh tak diam? Orang dulu-dulu kalau main jik-jik semut ada falsafah dia. Falsafah apa, Kak? Yelah, kalau cubit tu sama rata. Jangan cubit kuat sangat. Maksudnya? Kita ni kan, jangan sampai buat orang sakit hati dengan kita. Terguris hati. Faham? Faham. Minta maaf. Ish. Gang. Jik. Semut. Jik semut. Jangan masam-masam muka. Banyak-banyak ya. Iyalah cikgu. Hal kecil pun cikgu nak marah-marah. Kita nak sebut kan. Astagfirullahaladzim. Duduk. Astagfirullahaladzim. Minta maaf. Minta maaf. Sebaiklah saya tak buka silat tadi. Tak apa. Bukan silat ke taekwondo ke kungfu ke. Lepas ini lantaklah kamu. Ya Rasulullah. Cikgu, ini masalah besar melibatkan makan. Maruah AJK kita dan maruah hama. Makan. Dia buat lagi. Nak tulis apa dalam minit mesyuarat ni? Tak payah tulis apa-apa. Mika lukis orang lidi je. Rambut afro. Meluat dah aku tengok si Dola. Nak tulis ke apa tak kita selfie je. Kamu. Diri ya? Allah. Cepat dah. Jom. Happy. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tam. Kira? Sekejap bang Makan apa tadi? Nasi lemak biasa satu, kopi O satu. RM3. RM3 Alamak. Kenapa? Saya tak ada duit kecil.
Oh, tak apa. Simpan je baki tu. Sedekah lagi. Sedekah? Banyak sangat ni. Dah, macam ni lah, Tam. Nanti kalau ada siapa-siapa datang nak beli apa-apa, roti canai ke air ke apa-apa je lah. Awak tolak je lepas tu. Awak bagi kat dia orang percuma tau. Boleh kan? Betul ni? Betul. Kan saya cakap dia sedekah saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan rezeki abang. Ya Allah. Amin, amin, amin. Saya pun sebenarnya doa untuk awak juga. Semoga perniagaan awak ni maju dan berjaya. Amin. Macam inilah saya pun sebenarnya nak ada hal nanti. Saya minta diri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia ni? Ahli parlimen ke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita sambung balik mesyuarat kita ni ya. Saya harap semua bawa bersabarlah ya. Kita bermesyuarat ni apa yang kita katakan supaya tidak menyinggung ataupun terasa hati pada pihak orang lain. Ya kita jaga tutur kata kita. Boleh ya? Mesyuarat pun macam budak-budak. Langsung tak mata. Kalah lagi budak-budak. Cikgu tuju pada saya kan? Ketujuh dengan apa? Siapa yang makan cili? Dia rasa pedasnya. Cikgu, cakap siang pandang-pandang. Bercakap tu jangan ikut sedap mulut aja ya. Sindir jangan sebarang sindir, cikgu. Nanti saya hilang hormat. Masak nanti. Udah, cukup. Hai, sudah. Bawa bertenang, tarik nafas, istighfar banyak-banyak. Bertenang ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pak Abu jual 8 balik. Bila kau balik? Aku ni Tok Mudin. Dah lama tak sunat orang. Sekarang orang tak sunat dengan Mudin. Orang pergi klinik. Kejap aja pakai laser. Itu je. Laser. Aku tahulah dah ramai budak-budak pergi klinik. Tapi jangan lupa sunat tradisional kita. Peninggalan nenek moyang kita tu kita patut bangga. Sekarang lain tu dulu. Sekarang dah maju. Orang tak pakai dah Mudin-Mudin ni. Ingat tak istighfar macam mana? Dengar ni semua. Kita tik to tik. Rehat, tenangkan diri dulu ya.
teman pun dah tak faham lah Tok Imam, oi. Mesyuarat kita ni tak pernah nyaman. Boleh kena serang sakit jantung kali kedua, teman. Itulah. Kita ni mesyuarat kejeranan aja. Bukannya persidangan parlimen. Si dolar tu, Tok Imam. Tak habis-habis. Tiap kali mesyuarat, mesti nak masukkan agenda dia punya catering tu. Agaknya dia ni takut tender catering tu dapat pada orang lain. Imam, selama kita ada kat sini, mana pernah kita bagi catering kat orang lain. Dia je pun. Apa yang dia risau? Ya, dia risau juga dia. Takut Haji Dorani itu potong lainnya. Haji Durani tu potong yang lain. Dia tu Tok Mudim. Lain daripada tu, Haji Durani tu pun dia hanya buat supply bahan-bahan kanopi ni. Mana dia reti masak? Saya pun tak faham dengan Dolah tu. Dia takut sangat catering tu terlepas daripada tangan dia. Orang lain yang dapat. Tahulah Imam. Bila tak ada ikhlas dalam hati, inilah jadinya. Demo ni rupanya offer diri nak adik JK, nak lobby dia orang punya projek, dia orang punya bisnes. Bagi nasihat pun tak guna dah. Bukan dia nak dengar. Buat tak tahu, buat degi dia je. Cakap pun tak guna dah, Imam. Jomlah kita masuk ke dalam. Alhamdulillah. Allah. Ya. Bagi saya duduk macam ni. Allah. Cikgu. Nah, dia tarik kau untuk kau. Hui. Patang, tengok buih ni. Masya Allah, kalau kat Mesir tak dapat benda macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kat Mesir ada benda lain. Kat Mesir ada perempuan Arab yang gelek-gelek tu. Kat sini tak ada. Amboi, Pak Tam. Situ pula Saya pergi Mesir belajar je tau. Tapi kalau duk asyik tengok gelek-gelek memang tak belajar lah gamaknya kan. Pak Tam. Saya rasa Pak Tam yang patut pergi Mesir. Mana tahu jumpa bakal Mak Tam. Hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Aku lebih rela kena batu. Tahu pun. Pak Tam. Ramai kita macam mana? Semua AJK okey ke? Sebelum kau pergi Mesir, sampai kau balik sekarang ni, Mesir pun dah berubah kan? Dia orang langsung tak berubah. Asyik nak berperang je. Hei, aku tak tahulah masa musyawarah nanti. AJK mana yang nak mati? Subhanallah, Pak Tam. Ayah, macam mana boleh sakit dada tadi? Biasalah, Dik. Mungkin sebab ayah penat kot. Ayah macam itulah. Dah pencin pun sibuk nak kerja. Dalam bab-bab ibadah amal jariah ni mana ada pencin? Takkanlah kamu dua tak nak ayah kumpul pahala untuk akhirat ayah nanti. Tapi kan ayah, Makcik Kia tu kau main lagi post dekat media sosial. Tengok orang kampung semua suka je. Kau main senyum lagi. Senyum kau cakap? Semua tu palsu je. Ayah sangkakan kamu balik esok. Kalau tidak, bolehlah ayah jemput kamu di KLIA. Tak adalah ayah. Saya yang silap bagi tarik fly saya. Ayah, ayah jadi ke pergi umrah? InsyaAllah minggu depan. Tak sangka saya balik, ayah pula tak ada. Ni, kamu bercuti ni, bila pula kamu nak balik ke Mesir? Lama lagi ayah, saya cuti 2 bulan. Oh, maknanya ayah balik daripada umrah nanti, kamu masih ada di sini lah ya? Masih? Elok sangatlah tu. Apa ini? Kamu tolong tengok-tengok kau surau tu. Tolong tengok-tengokkan macam mana ya?
Allah. Kamu buatlah apa yang patut untuk imarahkan surau kita tu. Jadi imam ke? Ya. Tapi saya ni pelajar perubatan je, bukannya pelajar bidang agama. Siapa kata bakal doktor tak boleh jadi imam? Kamu pun dulu sekolah agama juga. InsyaAllah. Kalau aku pandang kelip bintang menjauh di sana. Macam mana? Lah, tu Abang Muaz lah. Ya dah. Pun dia ni. Wih, Abang Muaz. Abang Muaz. Assalamualaikum, Bang. Satu. Bila Abang balik? Baru je balik. Abang, nak tanya satu ni. Kan Abang pergi luar negara kan? Seronok tak belajar kat sana? Seronok. Tapi kan, kat sini lagi seronok. Memanglah kat sini seronok. Sebab kat sini kan ada kakak Syaza. Kakak ni. Jangan buat gosip. Tak baik. Sorry. Apa nak jumpa kakak saya ke? Macam ni? Segan nak jumpa dia. Segan-segan pula. Alah, saya tahulah. Abang rindu dengan kakak Syaza tu kan? Abang, alang-alang lah kan? Hari tu ayah saya sakit dada tu masa mesyuarat. Jadi abang kan bakal doktor. Boleh lah tolong tengok ke ayah saya kan? Sakit dada? Dah lalang tu. Bolehlah jumpa kakak Syaza sekali kan? Betul. Kena. Syaza. Bangan aku. Kakak. Ya Allah, jangan buat macam tu. Terkejut kakak. Tadi kan adik jumpa Abang Muaz tau. Abang Muaz? Kat mana? Dekat Warung Pak Tam. Lepas tu, adik ajak dia datang sini. Kat sini buat apa? Dia payahlah. Rasanya sekejap lagi dia sampai tu. Tak naklah. Akak dengan tak siap bagi muka tak make up lagi. Tak nak malu lah. Kakak tak payah beria boleh tak? Tak payah nak make up semualah. Kakak kalau pakai helmet pun dia kata kakak lawa tau. Dia suka kakak ke? Kalau dia tak suka kakak tak ada maknanya bila adik ajak terus dia nak datang. Sekarang ni, dia datang sini jumpa akak ke dia jumpa ayah? Manalah adik tahu kakak. Kalau kakak nak tahu, kakak tanya Abang Muaz sendiri, okey? Geli-geliman. Pakcik ni duda tau. Nanti orang duk sangka apa pula. Pakcik pernah ada masalah jantung ke? Kita manusia ni semua ada jantung. Pasti ada yang punya masalah. Yalah dulu masa Syaza kecil-kecil dulu kan, dia anak perempuan sulung pakcik. Suruh cuci sinki yang tersumbat. Malas. Itu yang pakcik stres dah last. Selalu darah pakcik yang sumbat. Pergi hospital, doktor nasihatkan pakcik untuk buat pintasan jantung. Bypass surgery. Cuma itulah nasib baik pakcik tak pass away je. Faham. Patutlah. Saya rasa lebih baik pakcik rehat je dekat rumah. Pakcik tak boleh stres. Sebab stres ni ia akan memberi kesan pada kesihatan jantung pakcik. Itu yang saya suggestkan. Tapi ayah saya ni degil. Jangan nak senyum sangat. Duduk sini. Ayah degil kan? Syaza, ayah ni bukannya degil. Tapi Syaza kena ingat, masalah kiranan kita ni macam-macam. Ayah kan dulu bekas kerja dengan government. Banyak pengalaman ayah yang ayah boleh curahkan dekat kawasan kejalanan kita ni. Tapi ayah setiap usahakan ada biarlah dia ambil alih tugas pengurusi kan.
Betul juga tu. Tak apa. Hari tu ayah dada sakit sikit je. Sekarang dah okey. Tapi saya tetap sarankan pakcik untuk rehat je dekat rumah dulu. Muaz, pakcik ni umur dah berapa? Inilah masanya untuk pakcik cari sisa-sisa bekah-bekah untuk dapatkan sikit ganjaran amalan pakcik di dunia ni. Roja-roja kita mesyuarat ni sebenarnya ibadah. Jadi peluang-peluang macam ni pakcik tak boleh lepaskan. Bukan senang nak cari. Kan saya dah cakap, ayah saya ni degil. Tak apa. Yang penting awak dah bagi nasihat. Sekarang tugas awak pula untuk jaga makan dan minum ayah awak. Itulah. Kalau arwah mak ada kan senang. Kamu ni apa hand, Syazah? Dengan baju hijau melekat dah macam katok pisang, Yayah tengok. Ya. Muaz tu baik kan? Ketik. Baik. Baik ada definasi tu. Boleh tak kamu, bila mesyuarat tu jangan terpekik terlalu. Macam orang nak bergaduh. Boleh? Imam, cikgu. Saya bukan saja-saja nak terpekik terlalu. Memang dah cakap saya tu memang nadanya tinggi sikit. Di rumah pun saya cakap macam tu juga. Oh, hebat betul bini kamu. Apa yang hebatnya, cikgu? Yalah, mana tak hebat je. Hari-hari dengar suara kamu macam orang mengamuk. Tentu banyak dapat pahala sabar kan, Man? Memang. Boleh sampai ke tahap isteri yang solehah. Kalau dapat suami yang bercakap kuat macam kamu ni. Imam, cikgu, sebenarnya sebelum saya kahwin lagi pun, isteri saya tu ada masalah pendengaran. Ni, telinga dia sebelah tak berapa dengar. Itulah pasalnya saya asyik bercakap tinggi. Tapi saya sayang isteri saya tu. Setia orangnya. Penyabar pula tu. Bukan senang dah nak cari isteri macam tu, Imam. Ya. Tapi janganlah pula sampai AJK kita semua menghadapi masalah pendengaran pula. Kita dah pergi hantar sendiri dah? Dah ya. Ni pedas lah. Macam mana boleh makan ni? Biasa lah. Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Syaratnya. Selepas pagi dengan Pak Haji hari ni? Biasalah, makan kat rumah je sekali bawa dia keluar. Ni Haji. Agak-agaknya Haji. Haji boleh hadir tak? Mesyuarat yang tertangguh semalam. Duduk dulu, cikgu. Takkan berdiri je. InsyaAllah, kalau tak ada arah, saya datang. Ya. Mesyuarat lagi? Minit mesyuarat tu tak lengkap. Kena ada pecadang dan penyokong, barulah boleh tutup minit mesyuarat tu. Kalau tak ada, tak apa ke? Mana boleh, Syazah. Memang peraturan mesyuarat macam tu.
Masa ayah kerja government dulu, kami dah ada kursus tentang minit-minit mesyuarat ni. Cikgu lagi lah, mesti dah lagi tahu. Betul tu. Kita kena ikut peraturan. Ustazah bukan apa. Takut dekat mesyuarat tu jadi kecoh lagi je. InsyaAllah. Nanti saya jumpa semua JK, nasihatkan dia orang. Biar dia orang berhemah, beradab masa mesyuarat tu. Mesti ada troublemaker kan dekat mesyuarat tu kan? Memang ada. Siapa? Antaranya... Jangan nak payahlah kita nak panjangkan cerita tu. Yang penting, kerja jalan. Berbeza pandangan ni biasa. Dalam mesyuarat tu, bukan berbeza pandangan. Habis tu? Berselisih pendapat. Macam berat je ayah. Tak payahlah pergi mesyuarat tu. Ayah utamakan kesihatan ayah. Boleh? Utamakan kesihatan anda. Cepat tu? Minumlah. Cah, dah sekretariat tu. Berselisih pendapat boleh sampai bergaduh Ya, sampai bergaduh. Tapi kan bincang pasal kebajikan kejiranan je. Bila ada kepentingan diri sendiri, kebajikan pun tak dapat nak dibuat, tak? Tapi kan, mana ada mesyuarat yang tak berbeza pendapat? Nama mesyuarat kan? Bincang dan minta pendapat semua. Betul tak? Betul. Assalamualaikum. Pak Haji. Assalamualaikum. Bila kamu sampai? Baru je balik. Balik dia jumpa Sazah dulu kan? Tak jumpa aku. Pak Haji, udah-udahlah tu buat gosip. Pak Haji, dekat minit mesyuarat JK kita tu ada ke yang buat ona? Buat ona? Berat je bunyi tu. Pak Haji tak jawab soalan lah. Kamu tak tengok IG Kak Kia ke? Tengok dalam gambar tu. Semuanya senyum. Senyum sampai ke telinga lagi. Mana ada yang buat ona? Habis tu, ayah saya sampai sakit dada tu mesti ada yang buat hal ni. Ayah kamu kan pernah buat pintasan jantung. Kalau kamu tak jaga makan minum dia, dia pun boleh sakit dada tau. Ya ke? Kalau tak percaya, tanya pakar doktor ni. Kalau kurang bersenam dan jarang keluar peluh, boleh jadi satu hal juga. Kau dengar tu? Kalau jadi apa-apa dekat ayah saya masa mesyuarat tu, tahulah. Pakcik orang pertama yang saya cari. Cikgu Jamaluddin nak panggil kita sambung balik mesyuarat yang tertangguh hari tu. Yalah yang tertangguh tu. Lauk apa kita nak masak untuk program tu? Apa dia acaranya? Kamu ni tak habis-habis dengan lauk. Tak habis-habis dengan catering kamu. Ambo kau catering. Dah itu bisnes ambo. Itu yang ambo boleh buat. Apa lagi? Tapi kamu jangan mendesak sangat. Ambo bukan mendesak. Idea. Idea kamu tu macam gini. Tapi cara kamu tu macam nak berperang, nak bergaduh. Ambo ni kalau bercakap, berbisik pun suara kuat. Dah termula jadi. Nak buat macam mana, Iman? Macam ni. Aku ajar kamu. Ajar macam mana, Iman? Begini, kalau kita nak bercakap, kamu tengok aku buat ya. Kita nak mulakan cakap ya. Mukadimah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan andai kata tersalah dan terkasar bahasa saya. Lembut-lembut, beralun, cantik, bagus, sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh macam tu. Itu pun kasar. Kita kena lembut lagi. Lembut. Biar orang dengar, sedap telinga orang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan perempuan. Cantik. Itulah lembut sangat. Kita bercakap tu biar dia lembut, sedap dengar, senyum sikit. Senyum. Bukan macam tu. Kalau boleh senyum tu biar sampai ke telinga. Macam mana? Macam
macam lembu satu. Apa dia? Kamu ni ada saja lembu kakek dan lembu tua dah. Macam-macam ni. Belum makan ubat lagi ni. Dah makan ubat belum? Ni. Ubat dah ni dalam ni. Syazah harap sangat meeting esok tak buatkan ayah rasa stres. Yalah, ayah pun harap sangat dah Cikgu Jamaluddin Setiausaha mesyuarat kita tu dapat nasihatkan ahli mesyuarat yang lain supaya lebih tamadun. Tamadun? Tamadun. Apa buruk sangat rupa bunyi tu ya? Orang zaman sekarang ni semuanya bertamadun. Tak adanya tidak. Tamadun tu maksud ayah beradab waktu mesyuarat. Tunggu waktu giliran kalau nak bercakap. Tidak. Bila orang ni cadang, orang ni bangkang. Orang ni cadang, orang ni bangkang. Sampai bila pun tak settle masalah tu. Dah macam kongkang yang tangan panjang tu. Lembat. Ungka. Kongkang. Tapi itulah ayah. Syazah harap sangat diorang fahamlah apa yang ayah cuba nak sampaikan. Sebab itulah ayah ada plan B. Minta Tok Imam tolong nasihatkan sekali. Kalaulah nasihat Cikgu Jamaluddin tu tak jalan. Pokoknya nasihat Tok Imam takkan dia pun tak nak dengar. Diorang dengar tak semestinya diorang boleh terima ya. Biasalah Syazah. Nak nasihat orang yang berumur ni memang payah. Tahu tak sebab apa? Sebab ego ayah. Diorang masuk mesyuarat tak tinggal ego dekat rumah. Mandai je. Atau kalau dah lama tinggalkan ego kat rumah, siapa nak jaga ego lama tu? Muaz? Esok, ayah ada mesyuarat kejiranan. Ayah bercadang nak bawa kamu sekali. Ya. Saya bukannya AJK pun ajak saya. Kamu datang sebagai tetamu, sebagai pemerhati, bukan AJK. Lepas tu ayah nak kenalkan kamu kepada AJK. Untuk apa? Ayah nak latih kamu sebagai pemimpin masyarakat yang akan datang. Yang berjiwa besar. Yang berhemah mengeluarkan pendapat yang baik, yang bagus. Ayah bila sebut pemimpin tu kan, besar tahu tanggungjawab dia. Tak apalah, kamu datang aje lah. Kita yang tua-tua dalam kejiranan ni takkan nak perangai macam ni. Kita dipilih. Kita dipilih. Sudah. Tak kira kau punya Aku ni kan tak faham betul lah dengan diorang tu. Sembang kata nak mesyuarat bagai. Ni tiba-tiba nak bergaduh pula. Apa hal? Pening ah. Tak, kau kena faham. Diorang bukan gaduh. Diorang just bertukar pendapat, faham? Tukar pendapat kau kata. Aku tengok diorang tu macam bertikam lidah, kau tahu tak? Tak jaga kan? Tapi yang problem dalam koloni diorang tu pun diorang je. Pak Dolah dengan bapak kau. Yelah, diorang tu mana pernah ngam, asyik gaduh je. Ya tu, budak-budak. Tapi masalah sekarang ni, kita yang budak. Tapi bila kita bergaduh, macam diorang ke? Tak kan? Ya tu, sekarang ni aku pun jam. Kau budak-budak. Kita ke diorang? Biasa tu, orang tu baru nak up kan? Wih. Hei, saya ni. Kan doktor kata,
cuti daripada semua mesyuarat. Janganlah degil sangat. Yalah. Ayah cuti. Dengar cakap kamu tu. Tapi itulah, kalau cuti, ayah nak pergi mana? Ayah, imam kita tu kan nak pergi umrah kan? Betul tu. Kata ayah, pergi ikut Pak Imam tu, pergi buat umrah, suruh ibadah. Tak adalah stres dengan mesyuarat-mesyuarat ni semua, betul tak? Elok juga tu. Bolehlah pakcik tenang-tenang kat sana. Ibadah. Boleh rehat ke sana. Lagi-lagi dengan Tok Imam tu. Bukan senang nak cari Tok Imam yang open-minded macam dia tu. Ayah saya lah tu. Tahu. Di mana ada anak banyak, seorang kamu. Tapi Syekh, kalau ayah tak ada, siapa nak handle mesyuarat kejiranan tu? Tengok tu. Kamu mulalah tu. Kan orang kata utamakan kesihatan. Jangan degil sangat, boleh tak ayah ni? Awak tunggu sini kejap. Saya pergi buat air kat belakang. Ni tengkuk Mika ni apa hal? Nak awak kepak-kepak patah-patah kan ke? Syazah tu nampak je keras macam tu. Tapi dia benar-benar ambil berat pasal pakcik ni. Untung kalau siapa dapat dia nanti kan. Tapi mana boleh murah. Wang-wang mas kahwin triple. Ini. Hai pria, di mana kau berada? Ku ingin bersamamu. Entah bila tiba, lamaku menunggu. Jujurnya aku suka memikirkanmu. Tapi diri malu mendekatimu. Bagaimana cara untuk bertemu dengan dirimu? Ku ingin bertanya, masih ada lagi ruang untuk diriku. Hati ini bergelora meronta-ronta. Di manakah dirimu, wahai pria? Jujurnya aku suka memikirkanmu. Tapi diri malu mendekatimu. Bagaimana cara untuk ku bertemu dengan dirimu? Ku ingin bertanya, masih ada lagi ruang untuk diriku. Hati ini bergelora meronta-ronta. Rangan. Adik. Berapa lama nak basuh pinggan dah? Kau nak bayar ke biaya ni? Ke kakak teringat kat Abang Muaz ni? Cik. Taklah. Ya. Baik tu buka, lepas tu duduk macam ni. Allah. Gini cikgu, sebenarnya sepanjang kami berdua tak ada nanti, kalau boleh cikgu tolonglah handle dan menghandlekan AJK kejiranan kita tu. InsyaAllah, Ji. Mam. Beres. Bukan apa. Kami ni semua memang mengharapkan sangat pada kamu. Yalah. Kebetulan pula esok mesyuarat. Nanti saya beritahulah semua JK yang Haji dengan Imam tadi. Ni, boleh ke kamu kawal AJK kita tu? Semua tu bukan calang-calang orang, cikgu. Lebih-lebih lagi 2 kepala perang tu.
Silap-silap, cikgu kena dengan darah tinggi, kencing manis, gaut, siap pekeh cikgu. Ji, Mam, tengok orang lah. Saya ni dah ada formula. Macam mana nak handle kepala perang tu? Ha? Daripada dia orang terus buat kalut, kecoh macam dulu. InsyaAllah. Cikgu ingat kelas matematik tambahan ke nak ada formula? Dua kepala perang tu, ego demo tu tinggi, payah nak kawal. Tak boleh ke buat genjatan senjata masa mesyuarat tu nanti? Tam, boleh tak kamu senyap? Ini mesyuarat bukan perang, Tam. Dalam mesyuarat yang ada, cadangan dibuka, cadangan ditutup dengan tangguh itu je. Perang lah. Mesyuarat kita tu pun dah macam medan perang. Saya takut masa mesyuarat AJK tu nanti ada yang paling kosi. Silap-silap imam yang kena. Betul kata Tam tu. Kita kena terapkan konsep mesyuarah. Konsep mesyuarah ni maknanya ada persamaan, ada sopan santun dia, tata susila dia. Bukan ada permusuhan antara kita semua. Kita takut apa? Terjadi macam ahli parlimen, ahli politik di Taiwan. Bertumbuk dalam parlimen. Satu dunia tengok malu, tahu tak? Bab tu saya setuju dengan Tok Imam lah. Yalah, selama ni teman bukan setakat gagel terap. Turap pun teman gagel dalam mesyuarat kita selama ni. Memang nak diturap memang payah mereka tu. Tapi itulah, Ji, bukan gagil namanya tu. Tak berjaya je. Ani, Mam mengaji besok pagi tolak kau apa? Ini mengikut jadual penerbangan di Subang Airport. Kita Subang Airport tu nak beli kesian. Silap pula. Nak bagi air kat ayah kamu. Ya abang asyik asah pisau je. Esok abang tak pergi mesyuarat ke? Alah, dah malas lah aku nak pergi mesyuarat. Mesyuarat tak habis-habis. Macam mana saya nak masak kalau dah abang tak beli? Beli apanya? Gobes. Abang cakap mesyuarat tak habis-habis. Macam mana nak habis kalau asyik bergaduh je, bang? Abang tak boleh kalah dengan si Dolah tu. Kenapa dengan Haji Dolah? Dia ada kepentingan peribadi. Subhanallah, Haji Dolah kahwin lagi? Telinga kamu yang belah mana yang tak berapa dengar tu? Belah kanan. Apa sih? Abang cakap Haji Dolah tu ada kepentingan peribadi. Bukannya Haji Dolah kahwin lagi. Habis abang tak ada kepentingan peribadi? Abang takkan datang. Abang nak tengok. Kalau abang tak ada, mesyuarat tu jadi ke tak? Nanti tak cukup korum, bang, kalau abang tak ada. Tak cukup korum tu bukan masalahnya kamu. Dah lah. Masuklah, masuk. Abang dah tak larat dah nak layan kamu cakap. Dah, masuk. Marah je. Ayah, tak payahlah sampai nak terjerit. Malu tau kalau Cik Dan dengar. Dah lah, kamu masuk. Kamu masuk. Tengok apa? Nak kecam aku lah tu. Kecam? Sikit kecam aku yang tak elok. Lepas tu viral. Kau tak duduk dalam posisi aku. Bercakap dengan orang pekak ni. Pening aku tau. Korang dengar tak yang kita punya kejiranan ni ada nak buat pertandingan pingpong? Aku pun ada dengar juga tau. Ada hak? Oh ni, nama pun pertandingan mestilah ada. Hadiah apa? Tu aku tak tahu. Aku ni kan kalau boleh kan nak hadiah grand-grand sikit. Kalau setakat biskut, coklat baik tak payah tu. Kau order pula. Hadiah solid macam mana kau nak? Aku nak
Money, no talk. Kau setakat info baik tak ya? Aku pun. Tapi korang kena ingat, korang kena kalahkan aku dulu. Bu, kau lupa ke? Aku ni juara bertahan tau dekat sekolah tu. Itu sekolah, ini taman. Lain-lain. Toh. Tak apa, korang tunggulah masa pertandingan nanti. Mesti aku menang. Kau ingat aku biasa-biasa? Kau mimpi kau. Ui. Cadangan apa pula, Haji? Apa kata kita boykot je mesyuarat? Boykot? Dah kenapa nak kena boykot pula? Iyalah. Asal meeting bergaduh. Asal bergaduh meeting. Saya rasa eloklah perempuan-perempuan tu cuti sekejap. Kurang-kurang je. Kau boleh selesaikan masalah kau. Kau boleh jaga cucu ke? Elok. Kalau cuti, saya setuju. Tapi kalau saya cuti kan, Haji, cukup ke korum meeting kita nanti? Alah, cukup. Sebab itulah aku nak minta kau cuti. Itulah kan, Haji. Sebenarnya kan, saya pun bukan suka sangat nak datang meeting selalu. Menyampah saya tengok orang-orang tua ni. Bergaduh je kerja. Saya pun. Ros cuti? Kenapa cuti? Katanya tak nak stres dengan hidup. Stres apanya? Sebab tu lah, aku nak kau pun cuti juga. Kenapa aku pula kena cuti? Kalau macam tu boleh. Sebab kebetulan anak aku baru je bersalin 2 hari. Bolehlah aku jaga dia dalam pantang. Memang elok sangat, Ros. Yelah. Utamakan keluarga tu yang lagi berkat hidup kita. Yelah. Aku tak datanglah. Ya? Okey, baik. Kejap lagi pantang. Dia orang tengah repair $4. Bye. Dah siap belum ni? Kau nak suruh aku potong mesyuarat? Bukan je penting. Aku nak suruh kau berehat je. Kenapa pula aku nak berehat? Kau nak jadi macam pengurusi kita tu. Sampai pensan dia. Kita kerja kan? Kesian pula pengurusi kita tu. Itu yang aku cadang nak berehat. Kalau aku tak datang mesyuarat, korum takkan cukup. Cukup. Yang tak ada, pengurusi kita, Pak Imam, Kia, Ros. Setia usaha. Kan ada. Kalau kau nak berehat, aku pun nak berehat. Bagus. Barulah nampak setia kawan kita, ya? Memang kita setia kawan, cium mulut. Tapi dalam mesyuarat kita tak. Itu dalam mesyuarat lain. Dah lah. Aku gerak dulu, Okey. Apa kata kita buat program untuk tarik lagi ramai budak-budak kawasan perumahan ni untuk berjemaah dekat surau? Ke situ kita buat subuh lah. Tapi tak boleh sebab subuh tak ramai. Mana kau tahu ah? Aku nampak kau pun tak solat subuh kat surau. Yelah, aku tahu sebab akulah salah seorang yang tak tahu. Ya bang, saya pun jarang pergi surau. Sekali-sekali je pergi. Kalau pergi mesti sebab kena paksa. Okey. Kalau gitu, apa kata korang bincang dan cari idea macam mana nak bagi budak-budak sekolah minat untuk berjemaah dekat surau ni? Kita buat zuhur abang. Tak boleh. Kita buat asar. Sebab kalau asar, ramai budak bayi kita akan datang. Kita buat solat subuh. Subuh? Kok subuh? Subhanallah. Bincang dan buat mesyuarat. Aku tak nak masuk. Aku takut cikgu dia marah. Kau nak takut apa? Ini bukan sekolah. Bapak aku pengurusi lah. Lagipun kita datang nak main gendang je.
Tak apa. 100% cintaku. Hey, hanya untukmu. Kurang. Tengok ni. Benar kau ni. Kau ni potong lagi. Kau pegang aku. Keras bagi kau ni. Tengoklah ni baca. Apa? Ni minit mesyuarat. Benda apa ni? Tah, ditulis kat sini pertandingan pingpong. Ambil yang kau ni. Pegang. 100% cintaku. Hanya untukmu. Patut dah mula mesyuarat dah ni. Seorang AJK pun tak nampak. Aduh. Macam mana pula nak buat mesyuarat? Kalian mana? Walai dah tidur apa semua kau nak jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kat sini rupanya kamu. Allahu Akbar. Kenapa tak datang mesyuarat? Orang tak suka aku datang kan? Allah, siapa pula yang tak suka? Semua AJK tak suka aku datang. Aku nak tengok. Kalau aku tak datang, mesyuarat tu jadi ke tak? Kan semua tu adat mesyuarat. Ada yang suka, ada yang tidak. Aku takkan datang. Aku tunggu imam dengan pengurusi balik umrah dulu. Barulah aku datang. Itu buat satu kali je lagi mesyuarat. Itu pun nak sahkan minit mesyuarat yang lepas. Tu je. Cikgu buat je lah apa yang patut. Saya takkan datang. Buat apa yang patut apanya. Esok aku nak pergi kursus kat Langkawi dah. Kalau macam tu, kita batalkan je lah. Aduh, cikgu. Batalkan. Cikgu boleh pergi Langkawi, rehat, tenangkan fikiran. Saya ikut boleh tak? Tak payah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni tak adalah terlihat pun. Itulah. Tarikh pertandingan pun nak dekat dah. Tinggal beberapa hari je lagi. Dia patutnya adalah juga hadiah sikit ke apa. Ni tak ada langsung. Tak. Aku rasa dia orang lupa nak tulis tu. Ni apa korang panggil abang ni? Bang, kita orang nak jumpa minit mesyuarat. Minit mesyuarat? Jumpa kat mana? Tuan jumpa dekat Dewan Komuniti. Nah. Ini minit mesyuarat yang terbaru ni. Ni tengok tarikh dia pun baru lagi ni. Bang, penting sangat ke minit mesyuarat ni? Ya, penting. Kalau kita berpersatuan, minit mesyuarat ni akan menjadi rujukan untuk kita menilai apa yang diorang dah buat dan apa yang diorang belum buat. Abang, ayah saya pengerusi AJK mesyuarat tu. Ya, abang tahu. Boleh tak bagi tahu benda yang abang tak tahu? Uish, kerek tu. Tak apa. Apa kata kita tanya Kak Syazah? Dia tahu pasal minit mesyuarat tu. Jom, kita tanya Kak Syazah. Jom. Tu ialah list AJK mesyuarat kita. Cuma minit mesyuarat ni tak ada cadangan dan penyokong. Pengurusi pun belum tanda tangan lagi. Alah. Itu aktiviti semua dah ada. Dah siap dates pun dah siap dah. Kakak, tarikh pertandingan pingpong nak dekat dah tau. Tapi ada tak beli lagi? Macam mana?
Habis tu takkanlah dia orang meeting semata-mata pingpong je. Takkanlah disebabkan pingpong dia orang bergaduh sampai ayah saya stres tak. Pengsan pula tu. Ya, apa kata? Kita je yang hancurkan program tu. 27. Tak, setuju. Boleh tapi kena cari sponsor lah nak bagi hadiah-hadiah semua ni. Apa, jadi kita kena minta duit dema apa? Yes, duit derma. Alah, kalau macam tu hamper RM50 boleh cukup dah. 50? Mana cukup kakak sama Billy? Betul lah tu. Tak apa, korang meeting dulu. Nanti apa-apa, bagi tahu abang keputusan dia. Boleh? Okey, cun. Boleh. Waalaikumsalam. Ai, baru balik masa ni kau. Jalan je kerja. Ayah, nak tanya sikit ni. Ayah buat mesyuarat macam mana? Ayah buat mesyuarat? Ayah tak buat mesyuarat. Ayah datang mesyuarat je. Yelah, ayah datang mesyuarat tu, ayah buat apa je? Kita bincang. Kita buat cadangan. Baru buat resolusi. Resolusi. Resolusi? Apa benda tu? Resolusi tu persetujuan yang kita bincang tadi tu. Bila dah setuju, barulah pengurusi minta seorang bercadang dan seorang menyokong. Sokong apa pula ni? Sokong apa yang dah kita bincang tadi tu lah, yang dah setuju tu. Nak kena ada seorang bercadang, kena ada seorang nyokong. Susah ni nak buat mesyuarat. Dengar aku dah pening. Tak payah nak pening-pening lah buat mesyuarat ni. Inilah, saya tengok ayah buat mesyuarat hari tu, macam bergaduh je. Kamu tengok kat mana? Dah tak maghrib dah ni. Masuk mandi. Gaya main game je. Ingat. Takkan si Kia masuk dalam IG semua diceritanya masalah mesyuarat. Apa kata kan, kita cuba telefon Pak Tam. Ya, kita minta kat dia sumbangan untuk tandingan pingpong tu. Oh ni, Pak Tam tu ada ke duit nak buat sumbangan? Kau nak kata tak ada duit ni? Teruk kau? Mana ada? Eh tak apa, kalau nak tahu kan tanya dia lah. Ya tu, cuba lah call dia kan. Telefon dia. Tak payah cuba lah. Kita video call lah bagi nampak muka kita. Okey tak? Jom. Okey, jom. Apa hal kau orang buat video call ni? Aku tengah buat live talk tau. Tak ada Pak Tam, kita orang ni nak minta tolong lah. Tolong sikit je kan Pak Tam. Ni mesti nak pinjam duit kan? Mana ada pinjam zaman bila pinjam ni kan? Habis tu? Alah Pak Tam, kita orang nak bagi Pak Tam peluang untuk dapat pahala ni Pak Tam. Dah agak dah. Ni mesti nak minta derma kan? Derma? Bukan derma. Kita nak minta Pak Tam bagi sumbangan. Sama lah tu. Sumbangan apa? Kita orang nak minta sumbangan tandingan pingpong Pak Tam. Berapa? Tak banyak pun, murmur je. Yelah berapa? Kalau banyak sangat aku tak mampu. Aku bukan orang kaya. Sini Pak Tam, kita nak 3 hamper. Satu hamper tu RM50. So kalau 3 campur sekali RM150. Tak banyak. Boleh. Tentang. Lepas tu Pak Tam kita orang nak juga duit tunai untuk pemenang. Alamak. Berapa? Pak Tam berapa ringgit? RM50 seorang boleh? Boleh sangat. Okey. Petang nanti jumpa Pak Tam. Pak Tam bagi duit. Okey, cut. Kecantik. Tam. Saya tambah lagi 500. Alhamdulillah. Terima kasih bos. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur bos. Amin. Murahkan rezeki bos. Amin. Tambahkan bini bos. Ya tu tak boleh tak. Bahaya. Okey bos. Terima kasih ya.
Lamanya Pak Tam ni. Kenapa lama sangat ni? Aku rasa dia scam kita tu. Pak Tam scam ah. Aduh. Kau takkan dia scam pun. RM1,000. Cuba kira, cukup tak? RM1,000? Itu janji nak bagi RM500 je. 500 campur dengan hadiah untuk pemenang 3 orang. RM50. 500 650. Kalau RM650 je, kenapa Pak Tam bagi sampai RM1,000? Rezeki Pak Tam murah hari ni. Rezeki korang juga. Yo je Pak Tam ni. Boleh saya? Kau tak nak? Tak nak Pak Tam ambil balik? Tak. Nak Pak Tam, tak apa. InsyaAllah pertandingan pingpong ni akan berjalan dengan lancar. Tapi jangan lupa, pertandingan tu nanti catering ambil dengan Pak Tam. Pak Tam kasih diskaun. Baik ni Pak Tam. Dah bagi RM1,000. Lepas tu bagi diskaun lagi. Memang mulia sungguh hati Pak Tam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku, murahkan rezeki Pak Tam. Handsome-kanlah beliau. Amin. Bukan murah, tapi berkat. Berlipat kali ganda. Memandangkan korang dah doakan untuk Pak Tam. Pak Tam up lagi RM100. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Pak Tam. Mana duit tu? Sabun hari? Ambil. Ha? Bagi. Tunggu dulu. Macam biasa. Geng JJ semua. Tak sangka Pak Tam tu banyak duit Itulah bang. Dah lah pemurah. Yang sebelah tu. Alhamdulillah lah kita punya pertandingan pingpong tadi tu jalan lancar. Ya tu, ni hari tu. Kita pergi makan nasi lemak kat kedai dia, belanja free, kan? Belanja free Ni abang nak beritahu korang ni. Orang yang rajin sedekah ni kan, Allah akan limpah gandakan rezeki dia. Apa kata kita buat lagi satu program dan kita minta dia sponsor juga. Kau nak buat program apa lagi ni ya? Tak ada idea. Abang Muaz. Abang Muaz ingat tak hari tu yang abang cakap pasal Subuh Warrior tu kan? Apa kata kita buat program tu yang kita suruh dia sponsor juga? Hadiah apa? Saya rasa kita kena beli hadiah yang menarik untuk tarik budak-budak macam kita ni pergi solat subuh kat surau. Persoalannya bang, program Subuh Warrior tu nak buat berapa lama? Kita buat seminggu dah lah. Ganti kan buat sebulan demam kan kita. Dah, isyang kita. Aha! Apa kata kita bagi hadiah smartphone? Smartphone? Kalau smartphone, aku belum datang tiap-tiap hari juga solat subuh. Niat kerana Allah, bukan sebab smartphone. Abang cakap nak belanja smartphone tadi. Apa kau ni? Yang pertama, niat kerana Allah dulu. Lepas tu baru handphone. Macam tu boleh kan? Pandai. Smartphone? Saya lah orang pertama sampai masjid. Berapa banyak handphone yang kau nak? Tak pasti lagi lah Pak Tam. Kalau nak minta sumbangan dengan aku, kenalah ada kepastian. Tak adalah Pak Tam, tapi kita orang tak pasti lagi berapa yang datang. Umur dalam sekitar berapa tahun? Kita orang jangkakan 10 sampai 15. Macam ni, pastikan semua yang hadir itu solat subuh berjemaah. 10 orang yang betul-betul istiqomah
Aku akan bagi handphone setiap seorang. Pak Tam biar betik. Aku bagi handphone baru tau. Ha? Pak Tam. Pak Tam betul ni. Korang nak percaya ke tak ni? Nak Pak Tam. Nak percaya. Korang jangan tanya banyak kali. Nak Pak Tam, tolong percaya. Masih Pak Tam Sama-sama. Alhamdulillah. Boyong kau Mentang-mentang misai kau cantik. Serius lah? Banyak handphone kalau Pak Tam nak sumbang. Ya bang, betul lah. Tapi dah bagi tahu tau. Kalau betul nak buat program Subuh Warrior tu, nak kena buat poster dulu. Yang banyak kerja lah kita nak kena buat. Okey, apa kata kita buat mesyuarat, lepas tu semua perancangan kita tu kita buat dalam minit mesyuarat. Macam mana? Okey, boleh. Tapi nak buat minit mesyuarat kena ada setiausaha. Siapa di antara korang ni kan yang layak jadi setiausaha? Saya? Uish, memang tak lah. Kau pandai kan? Saya? Saya tak hati abang. Elok. Lailek abang. Kak Syaza kan ada. Abang Muaz ni kemain kan dengan nama Kak Syaza senyum bagai. Suka lah. Abang ni memang dilahirkan untuk senyum. Engkau bersatu batu api kau? Alah, relax bro. Perempuan memang dilahirkan untuk lelaki. Yang ni pun dilahirkan untuk engkau. Okey, sebagai setiausaha, saya nak namakan persatuan kita ni persatuan apa. Tapi, untuk pengetahuan korang, kita tak boleh namakan persatuan kita ni atas persatuan kejiranan yang dah sedia ada. Itu adalah salah. Okey, kalau gitu kita anggap je mesyuarat ni ikut kesatuan hati. Bukan atas nama persatuan. Okey. Tapi untuk minit mesyuarat ni kita kena ada tajuk. Apa nama dia? Tajuk Baik. Siapa ada cadangan? Persatuan Bulan Sabit Merah. Saya ada ini. Apa kata kita namakan mesyuarat kita? Mesyuarat Geng Enjit Semut. Saya sokong. Komen. Saya kosong. Sokong. Okey. Enjit Semut. Okey. Sekarang kakak catat pasal minit mesyuarat tu. Lepas tu, sekarang semua kerja berjalan. Kalau berlari, semua berlari. Uish, menarik. Lepas tu kita tinggal nak minta duit dekat Pak Tam je. Pak Tam? Tahu akak Pak Tam tu kan banyak sangat duit. Lepas lah untuk dia sara keluarga dia dengan bayar gaji pekerja dia. Itu yang saya pelik sebenarnya. Kakak ni, kakak setiausaha kan? Tak payah nak sibuk pasal Pak Tam tu. Ada duit ke tak ada duit ke, biarlah dia. Yang tak ada duit tu kita. Betul. Buktinya, yang hari tu kita buat pertandingan pingpong hari tu. Pak Tam yang bagi duit. Betul. Tak ke pemenang-pemenang tu kan? Seronok je. Dapat hamper, dapat duit. Cuba kalau aku yang menang. Lagi seronok. Okey. So sekarang ni kita nak dapatkan Pak Tam supaya dia sponsor program Subuh Warrior tu. Macam tu? Ya, betul. Habis tu yang handphone tu? Pak Tam juga. Pak Tam lagi? Tahu tak ini handphone? Kalau 10 orang layak untuk dapat handphone tu, takkan botak kepala Pak Tam? Bankrupt orang tua tu. Itu peringkat umum. Cuba call dia. Bagi Kak Syaza dengar. Apa nak call? Tam? Macam mana dengan budak-budak tu? Dah selesai dah? Okey, bos. Ni, bos. Saya nak tanya sikit. Kenapa bos suka sangat bantu budak-budak tu? Arwah isteri saya dulu, dia suka sedekah. Jadi sekarang ni saya cuma nak sambung apa saja kerja yang dia buat dulu. Itu je. Tapi bos tak kenal budak-budak tu. Memang saya tak kenal. Tapi daripada apa yang mereka nak buat,
saya boleh rasa kejujuran mereka. Budak-budak kan selalu jujur. Orang kita ni, orang bodoh macam kita ni yang payah sebenarnya nak jujur. Betul. Saya setuju, betul. Ya. Budak-budak tu kau lagi. Tam, ni. Kalau dia minta apa-apa, awak cakap ya je, bagi je. Ya? Cuma jangan cakap yang saya bagi. Ya? Boleh. Assalamualaikum geng Jin Semut. Apa lagi yang korang nak ni? Jin Semut, siapa sakit naik atas? 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 Kasihkan anak, hai di lambung-lambung. Kasihnya ibu, hai berkurban nyawa. Jauhkan dari bersifat sombong. Nama yang baik kita harus dijaga. Nyanyi Enjek Semut, siapa sakit naik atas? Enjek Semut. Geng Enjek Semut. Sini jap. Pak Tam nak buat satu lagi program untuk korang. Boleh? Program? Program apa lah ni Pak Tam? Program bola? Program gunting rambut percuma. Percuma? Aku tengok rambut korang pun dah teruk ni. Korang pergi kedai gunting tu, bawa kawan-kawan korang sekali, gunting percuma. Nanti token kedai tu, Pak Tam yang bayar. Biar betik. Pak Tam, terima kasih Pak Tam. Tanda setuju. Geng Jin Semut. Siapa sakit naik atas? Jin Semut, siapa sakit naik atas? Jin Semut, siapa sakit naik atas? Jin Semut, siapa sakit naik atas? Kasihkan anak, hai di lambung-lambung. Kasihnya ibu, hai berkurban nyawa. Jauhkan dari bersifat sombong. Alhamdulillah, semakin meriah aktiviti kejiranan kita. Senang pula kita nak dapat sponsor kan? Tapi itulah, dekat surau tu ada satu kekurangan yang saya nampak. Mak, Kak, apa lagi yang kurang? Apa lagi tak kena? Kejiranan kita ni, band jenazah satu pun tak ada. So maksudnya nak Pak Tam sponsorkan band jenazah pula? Wow! Band jenazah? Wow! Mahal lah band jenazah tu. Cukuplah Pak Tam dah sponsor program kita tu. Dadahlah korang. Kak Syazah, cuba try dulu. Tanya dengan Pak Tam. Mana tahu dia bagi. Tapi band jenazah tu mahal. Yelah. Betul lah tu. Saya bagi tahu je. Lupakan je lah. Dah lah, pasal band jenazah tu biarlah ayah saya yang mesyuaratkan. Dia kan AJK. Lagipun, kau dulu kita. Betul lah tu.
Ni minit mesyuarat yang kakak aku dah buat. Jadi semua aktiviti kita dah buat ada dalam ni. Baru aku tahu penting tak minit mesyuarat ni. Aku pun dah tahu. Masuk, tengok. Kenapa hal-hal lain makan dia kosong? Kakak aku cakap, kalau kita ada idea ke apa-apa kan, tulis je dalam ni. Lepas tu nanti kita bincang. Kau jangan lukis muka kau pula. Kau ada idea? Kau? Ada? Aku tak apa ni kakak aku. Aku tak ada. Macam tu Tak apalah. Nanti kalau dah ada idea kita tulis tau. Comel. Assalamualaikum. Be? Dah balik dah? Ya Allah. Saya pun tak perasan dah 12 hari dah ayah kat umrah. Oh, okey. Baik. Tak apa, ayah tunggu je dekat KLIA tu. Nanti lagi setengah jam macam tu saya sampai lah. Setengah jam. Okey, baik. Waalaikumsalam. Ini main game lah ni. Dah sah sampai tak nampak orang pun. Hei. Tam, dia tarik Tam. Okey, siap. Tam, kemaslah meja ni. Okey. Dia tarik tadi kan? Makan. Minum je. Oh, bilik mesyuarat. Macam bilik mesyuarat kumpulan pengangkap je ni. Lain-lain hal kosong. Nanti aku ajak ya. Tam, air ni kau tulis je lah dulu ya. Okey. Aku gerak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau nak kenakan budak-budak tu ya? Tak apa. Kau tunggu Haji Durani. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.